Sungguh gagah burung Garuda, tebar sayapnya luar biasa. Selamat menyambut Sumpah Pemuda, pencetus semangat seminar bahasa. Anak Melayu ilmunya kebal, memang terkenal gagah perkasa. Bahasa Melayu Indonesia merentas global, impian Mabim bahasa di antara bangsa. Berikutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Ketua Mabim Brunei Darussalam, Yang Mulia Awang Suib bin Abdul Wahab. Tuan Haji Awang Suib bin Abdul Wahab, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Profesor Dr. Abdul Mukti, Menteri Pendidikan dan Menengah Republik Indonesia. Yang terhormat Wakil Menteri Pendidikan dan mohon maaf saya tak dapat menyebut nama. Yang terhormat Bapak Hafiz Muhsin, Ketua Perusahaan Indonesia dan anggota perwakilan Mabim Indonesia. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Salahuddin, Datuk Paduka Muhammad, Ketua Perwakilan Malaysia dan anggota perwakilan Mabim Malaysia. Yang mulia perwakilan Mabim Brunei Darussalam. Dan kesempatan ini saya mohon maaf pada dip-dip jemputan yang terhormat yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Menteri, Ketua Perwakilan dan para delegasi Mabim serta hadirin yang terhormat sekalian. Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia atau Mabim ialah wadah literal yang lahir daripada semangat serantau untuk memperkukuh, memajukan dan menyatupadukan bahasa Melayu, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, bahasa resmi dan bahasa komunikasi antarabangsa. Mabim menjadi platform penting dalam kerjasama kebahasaan serantau, menandakan kesepakatan tiga bangsa serumpun dalam menjadikan bahasa kita sebagai lambang maruah ilmu dan jati diri bersama. Hala tuju Mabim masa kini tertumpu pada 4 keutamaan strategik, iaitu pengharmonian bahasa serumpun melalui penerbitan dan penyebaran kamus istilah bersama Mabim agar terus relevan dalam dunia istilah sains dan teknologi. Kedua, digitalisasi sumber bahasa termasuk pembangunan pengkalan data lesikal Mabim untuk menyokong pemprosesan bahasa alami dan kecerdasan buatan. 3, pengantarbangsaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dengan memperkukuh kehadiran bahasa ini di pentas ASEAN, OIC dan juga UNESCO. Keempat, pelibatan generasi muda dan akademik melalui forum bahasa, wacana ilmiah dan kolaborasi universiti serantau sebagai kesinambungan kepimpinan bahasa pada masa depan. Dalam konteks Brunei Darussalam, Dewan Bahasa Pustaka selaku Sekretariat Tetap Mabim Brunei Darussalam memainkan peranan penting dalam menyelas berbagai kegiatan serantau termasuk sidang pakar, mesyuarat jurukuasa tetap dan pelbagai kegiatan kebahasaan. Yang terdekat, Mabim Brunei akan menganjurkan syarahan Mabim ke-13 tahun 2025 pada hari Isnin 33 Jamadil Akhir 1457 bersamaan 24 November 2025 secara dalam talian yang disampaikan oleh pemakalah dari Brunei, Tuan Haji Abdul bin Hamid, dengan tema syarahan pelestarian bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di era kecerdasan buatan. Tema ini amat bertepatan dengan cabaran semasa bagaimana bahasa serumpun itu dapat terus lestari, bermaruah dan adaptif dalam arus revolusi industri 4.0 dan kecerdasan buatan AI. Syarahan ini bukan saja memperlihatkan komitmen Mabim Brunei dalam mengangkat wacana ilmiah kebahasaan tetapi juga memperkukuh kesepakatan 3 negara anggota dalam memperbaharui dasar dan strategi penutubatan bahasa di era digital. Hala tuju Mabim selepas tahun 2025 turut seiring dengan dasar bahasa rasmi Brunei Darussalam yang menegaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara, wahana ilmu dan simbol kedaulatan bangsa. Ia juga mendukung aspirasi wawasan Brunei 2025
khususnya dalam melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi serta memiliki identiti kebangsaan yang kukuh berdasarkan bahasa, budaya dan nilai murni. Hari ini marilah kita sama-sama memperkukuh semangat bahasa serumpun dengan visi bersama bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, budaya dan tamadun serantau di pentas dunia. Semoga sinergi Mabim menjadi jambatan yang mengikat kebersamaan antara Brunei, Indonesia dan Malaysia bukan saja pada tataran bahasa tetapi juga pada semangat persaudaraan tamadun Nusantara yang kita warisi bersama. Sebelum saya menutup ucapan ini, saya perkenalkan perwakilan daripada negara Darussalam, iaitu Dr. Haji Rozaiman Haji Makmum sebagai pemakalah, Yang Mulia Dr. Muhammad Najib bin Nur Rasid sebagai pemakalah juga Darussalam. Dalam sekedar Mabim saya hanya bersendiri pada hari ini. Hari kalam saya merakamkan sedikit ucapan penghargaan terima kasih terutama kepada Mabim Indonesia kerana sudi mengundang kami pada hari ini dan memberikan layanan yang baik. Semoga kerakapan negara Mabim terus kukuh, perpanjangan demi menjaga hubungan keserantauan dan sama-sama mentebatkan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Dan saya penuh percaya seminar kebahasaan termasuk Mabim ini akan menjadi ruang ilmu yang subur bagi menghasilkan wacana dan kajian yang dapat mengukuh ketamadunan bahasa Melayu, bahasa Indonesia di peringkat serantau dan antarabangsa. Saya kongsikan juga 2 buah rangka pantun yang dicipta di atas kerusi di sini sebagai tanda sebuah kehadiran saya di sini. Moga pantun saya dapat diterima. Sungguh gagah burung Garuda, tebar sayapnya luar biasa. Selamat menyambut Sumpah Pemuda, pencetus semangat seminar bahasa. Anak Melayu ilmunya kebal, memang terkenal gagah perkasa. Bahasa Melayu Indonesia merentas global, impian Mabim bahasa di antara bangsa. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Awang Suip bin Abdul Wahab. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sambut bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Abdul Mukti, untuk memberikan pidato pembukaan sekaligus menjadi pemakalah utama pada seminar Mabim 2025. Yang terhormat Profesor Abdul Mukti, kami persilakan.